Hai semua, saya daripada pasukan sokongan ABS. Video ini akan mengajar anda cara mencetak resit deposit. Mula-mula pergi ke rak bilik dan pilih bilik yang anda ingin cetak resit deposit. Seterusnya anda boleh semak nama tetamu di halaman ini dan tekan butang pembayaran untuk melihat transaksi. Cari transaksi deposit dan tekan ikon pencetak dalam transaksi deposit. Kemudian tekan butang pratonton laporan. Ini ialah format resit deposit. Ia akan menunjukkan nama tetamu dan jumlah bayaran. Jika anda mencetak resit ini, tekan ikon pencetak di atas. Ini adalah borang resit deposit. Jika anda ingin mencetak borang ini, tekan butang print. Terima kasih dan harap video ini membantu anda memahami cara mencetak resit deposit.